dekat mana? Masjid TMB guys. The viral one dekat track. So right now kita nak pergi masuk dalam, cari tempat terus ke? Haikal, apa perasaan sebagai seorang introvert? Okay. Kita orang tengah tunggu waktu untuk berbuka puasa. Jadi 7 minit. Bukan nak juga tunjuk. Ini 7 minit cepat dah. 7.27 eh? 7.28. Okay, kita orang dan berbuka dan iftar dekat Masjid TMB. So lauk dia hari ni apa? Dia ini dia ada ayam goreng. Ayam goreng. Ikan kicap. Dan I don't know something sayur. Tak tahu sayur apa tak makan. Sama lah. And then ada buah-buah and ada kurma. Ada seringka, kurma, Yes. orange, and samosa. Overall out of 10, Out of 10, I will give it. berbuka dekat sini lah, bukan makanan. Berbuka dekat sini. Overall lah. Yes. Ada environment, ada makanan semua. 10 out of 10 lah. Lauk okey, makanan semua. Betul. Environment ni tengok lah. Sebab kita dapat kawan baru kan tadi. Kau pun tu. Tak. It's so pretty and bau dia wangi sangat. Bau dia macam kau Kita orang dah habis solat tarawih 8 rakaat. And then sekarang tengah moreh. Ada mie goreng. And then ada kuih. Tepung pelita, kari pap, ada buah. And then yang ni kuih tadi kan. Dan solat dekat Masjid TMB. Yeah. So far 10/10 sebab makanan dia best, view best, environment best. Makanan dia sedap-sedap bodoh. Yelah, betul lah. Ada mie, ada Kuih-kuih, kuih-kuih, diorang tak ni ikan lah. kicap, ayam goreng. Lepas tu kau apa yang berbuka dekat sana pun semua friendly. Semualah baik ni. Sufi. Aduh. Budak spek dua anak anjing. Dua bal. Baik. Potong rambut. Kenapa tak potong rambut? Momen. Bodoh, penat tadi. Sekarang kita dekat Stadium Merdeka. Kita nak berbuka. Kat luar je sebab Sufi tak nak masuk dalam, panas. Ingatkan nak makan dekat masjid, tapi makanan masjid habis. Hafizi seorang je dapat. Bodoh, pantat gini. Kita orang kena beli tau. Tadi nipu tu. Kena beli RM10 nasi ayam penyet. Yang dekat ni Keramat kan? Gini lah. Bini Plaza. Betul lah, sumpah. Sumpah. Bistro kat simpang traffic light tu. It doesn't. Baca doa. Belum lah. Tu tadi bukan azan ke? 7.25 tu, jauh sangat. Tengah test. Dia tengah makan test. Dia macam cousin aku tu. And if you want to read my mind, just go
past. I'm not gonna lie, but your problems are bigger than mine. Korang ada apa? Tak tahu macam nak cincau. Ya Allah, dapat cat free tu. Alhamdulillah. Kau mak rempit ke? Kau mak rempit ke? Kau mak rempit? Mana boleh sentuh? What's in Hafizi bag? Mana dah lah. Mana diletak? Oh, shit man. Lelaki bapak besar. Wiring apa ya? Aduhai. Bisnes kau tu bukan budak engineering. Bye. Bye. Bye Zamirul Irfan. Bye Hafiz Nakal. Betul tak Hafiz Nakal? Bye Sufi. Bye Eddie. Laju dia to my front door. Dia putar depan.